Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sehat-sehat lah. Ada geng, hari ni berkesempatan lagi. Tu dia parit geng. Parit padu. Padu mantap geng. Ni parit utama, parit besar dia, parit kecil. Ni pun parit kecil. Kita try lah. Saya dengan tu dia, berada yang biasa saya bawa, berada pet. Ini kali tak ada hari raya. Hari raya dah habis. Hari raya habis. Ada geng, kita tengoklah ada ke tak ada strike malam ni macam itu hari kan. Kalau dapat macam itu hari, gasak. Tu yang syok tu kan. Tengok. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita layanlah budak gonjol ni. Okey geng, umpan yang kita gunakan macam biasa lah geng. Saya beli je cacing ni dekat kedai akuarium. Tu dia cacingnya. Saya beli je. Malas lah nak cari, penat. Nak cangkul-cangkul penat. Hari ni dua. Satu di sana, dekat jembatan tu satu, kat sini satu. Right, first kita cari lokasi yang sesuai lah. Cari lokasi yang sesuai, kat mana tempat yang menarik. So pelampung dengan batu. Mestilah batu ni dekat dasar tanah parit ni. Dekat dasar dia, mesti sampai dekat dasar. Sebab ikan ni makan dekat dasar. Ikan lembak ni makan dekat dasar ni. Lepas tu kita kocak geng, untuk bagi dia terkejut. Bagi dia terkejut geng. Itu dia. Lepas tu kita biarlah, biarkan dia sampai dimakan. Makan geng. Tapi tak pasti. Rasanya macam ikan puyuh je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tu dia. Strike pertama ikan puyuh geng. Bukan. Bukan geng. Ikan kepo. Ikan kepo. Tu dia. Bosok geng kepo je. Satu tapak tangan tu dia. Susah nak dapat lagi ikan ni. Payah nak makan pancing. Alhamdulillah, strike pertama ikan kepo. Betik siam. Alhamdulillah. Meanwhile, dengar kabarnya geng, dia dah dapat strike yang pertama. Dengar kabarnya lah. Tahulah apa strike yang dia dapat. Makan ke? Makan ke? Makan tu. Sama aku dapat ikan betik siam. Alah comilnya. Sangat comil. Kain cetek lah ya. Tak ada kita naik balik ke sana nak? Cuma malam. Try lah kalau ada kan. Airnya dia bertambah cetek lagi. So kita balik naik lagi ke atas lah. Cetek lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Terbang ikan. Alhamdulillah. Tu dia. Terbang ikan dia. Tak besar tapi adalah. Tu dia. Tak besar tapi ada. Tu dia. Alhamdulillah. Strike pertama ikan lembat. Mana strike kedua? Strike kedua geng, ikan lembat. Alhamdulillah. Strike pertama tadi ikan puyuh, ikan kepok. Dan alhamdulillah. Mantap. Aduh. Dapat umpan geng. Satu lagi pun dah mengena geng. Alhamdulillah. Mengena lagi. Sebelah-sebelahnya saja. Saiz macam tadi juga lebih kurang. Alhamdulillah. Itu dia. Saiz lebih kurang je geng. Macam yang tadi. Aduh. Mantap. Lagi. Tak kena. Kena geng, kecil. Kecil geng, kena. Tapi kecil. Ingat tak kena tadi. Itu dia kecil. Alhamdulillah kecil geng. Tapi jenis yang macam ni yang paling saya suka geng. Kalau digoreng garing, ini macam mantap. Padu. Makan. Tak kena. Tak kena geng. Tak kena, kecil rasanya. Tak kena geng, tak apa. Try lagi. Alhamdulillah geng, strike lagi geng. Mana dia nyeruk tadi. Tak saiz sangat tapi ada lah. Tak saiz tapi boleh lah. Boleh lah. Alhamdulillah. Tak tahu strike ke berapa, 3 ke 4 rasanya macam tu lah. Pindah-pindah juga geng, tak ada satu tempat. Yang tadi satu tempat tadi dapat 2 ekor. Lepas tu pindah lagi. Mantap. A few moments later. Alhamdulillah geng. Baik, dah terlepas. Strike ikan puyuh geng. Boleh tahan juga puyuh ni. Tapi rasanya kecil sangat lah ni geng. Boleh tahan tapi kecil sangat. Kita release lah. Bye. Strike lagi geng. Alhamdulillah. Tapi tak besar sangat geng. Satu tapak tangan rasanya. Ini pun rasanya kontot ni geng. Lembat tapi dia kontot. Pendek. Tadi. Sepatutnya lembat ni panjang ni. Besar macam ni sepatutnya panjang, tapi dia pendek geng. Itu dia. Mantap. Meanwhile, apa yang dibawa tu? Macam-macam lah budak ni. Pindah lagi yang nampak. Pindah dan pindah terus pindah. Tak makan je kita pindah. Ini pun sama juga geng. Pun tak nak makan juga. Ada. Alhamdulillah. Ini saiz ni patutnya panjang ni geng. Tapi kali kedua dapat yang pendek. Kali kedua dapat yang pendek. Sepatutnya
kalau saiz macam ni bosong ni geng, dia panjang geng, tapi ni pendek. Alhamdulillah. Tak tahu strike berapa, tapi dah pindah banyak kali. Ini dia hasil ni, mantap. Itulah tu. Ada geng. Itu dia. Tapi kenapa di sini lembaknya pendek-pendek? Tahu lah geng. Spesiesnya pendek-pendek. Lepas tu makannya pelampau tak tenggelam. Yang penting strike geng. Alhamdulillah. Okey lah geng, alhamdulillah. Adalah strike ni, tak tahulah berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor kot rasanya, macam tu lah. 6 ekor, entahlah, 7 mungkin dengan ikan apa tadi, sepat pula, petik, kepor, macam tu lah. Kita tengok pula kawan kita punya. Kau tengoklah, dia strike dia banyak kan, dia sanggup motor dia kat sana kan. Tu dia motor dia, dia bawa tu bekas dia kemari, sengaja dia nak saja tunjuk-tunjukkan aku. Aku menyampah betul lah aku tengok budak ni kan, saja je dia tunjuk-tunjukkan. Tengok dia hasil dia. Memang kurang hajar budak ni. Semua pet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ni? Sengaja budak ni, motor dia jauh kat sana. Lepas tu dia sengaja je dia bawa kemari. Eli bertahan. Memang betul. Ajar lah dia. Nanti dulu tengok dulu apa yang ada nanti. Kan? Alah kan. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi lah next video, video apa. Assalamualaikum. Gorgon tapi kontot.